Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ghurril mayamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bersama di dalam penghayatan terhadap hadis yang ketujuh daripada hadis 40 Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ketujuh sebagaimana yang direkodkan oleh Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'aimmatil muslimin wa 'ammatihim. Hadis ini telah diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Ruqayyah. Abi Ruqayyah adalah merupakan kunyah kepada seorang sahabat Nabi yang nama sebenarnya adalah Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun nama sebenarnya Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dan beliau digelar dengan gelaran Abu Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu atau nama gelarannya Abu Ruqayyah adalah merupakan seorang sahabat Nabi yang istimewa. Keistimewaan Tamim Ad-Dari ini adalah kerana beliau pernah melihat Dajjal dan beliau pernah bertemu dengan Jassasah yang merupakan binatang yang akan bersama dengan Dajjal di akhir zaman nanti, sedangkan beliau masih hidup dan Nabi berada di Madinah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, yang mana Tamim Ad-Dari menceritakan kepada Nabi SAW beliau pernah tersesat di satu pulau. Ketika beliau dalam pelayarannya, kemudian terdampar di satu pulau, datang seekor binatang dengan bulunya yang lebat sehingga tak dapat dibezakan antara kepala dan punggungnya, dan binatang ini bercakap dengan beliau dengan bahasa yang difahami oleh manusia. Lalu Jassasah membawa Tamim bin Aus Ad-Dari kepada satu tempat, dan disitulah dia melihat seorang lelaki yang panjang dan tinggi, terikat kaki dan tangannya dengan rantai besi, lalu bertanya kepadanya 3 perkara pada menentukan waktu akhir zaman akan keluarnya Dajjal. Maka Tamim pun pulang semula ke Madinah Al-Munawwarah dengan pelayarannya dibetulkan dan mencari jalan pulang yang benar. Sampai di sana, Tamim menceritakan kepada Nabi SAW tentang peristiwa tersebut. Lalu baginda menyatakan binatang yang ditemuinya adalah Jassasah dan lelaki yang ditemuinya itu adalah Dajjal yang akan keluar pada akhir zaman selepas 3 tanda yang ditanyakan tadi akan berlaku. Sahabat-sahabat, para pendengar yang saya kasihi sekalian, Tamim Ad-Dari juga adalah merupakan seorang sahabat Nabi yang dikenali sebagai orang yang sangat kuat beribadah. Diriwayatkan Tamim Ad-Dari mengkhatamkan setiap 7 hari sekali khatam Quran. Ini bukan bulan Ramadan, hari biasa. Dan begitu juga Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah merupakan seorang sahabat Nabi yang diberikan izin oleh Sayyidina Umar dalam zaman pemerintahannya untuk menceritakan kisah-kisah tentang Bani Israel ataupun yang berada dalam Injil. Dan Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam riwayat At-Tabrani bahawa seorang sahabat Nabi yang pertama menyalakan lampu di dalam masjid. Inilah sahabat Nabi yang mulia yang meriwayatkan hadis yang akan kita bicarakan insya-Allah pada waktu ini. Hadirin para pendengar yang saya kasihi sekalian, Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari telah berpindah ke Syam. Dengan lebih tepat lagi, beliau telah tinggal di Palestin, di Bait Anun, dan akhirnya wafat di Palestin. Semoga Allah meridai Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau telah meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Kata baginda Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Ad-din artinya agama, pegangan, anutan. An-nasihah artinya adalah nasihat. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum kita pergi kepada sambungan hadis, elok untuk kita faham konteks dan makna hadis ini dengan tepat, InsyaAllah.
Pertama sekali, bila Nabi sebut agama itu nasihat, apakah maksud yang dapat kita fahami? Maknanya adalah agama itu yang menjadi teras, menjadi tonggak, menjadi perkara yang sangat penting dalamnya adalah nasihat. Nasihat. Dan nasihat itu memberikan makna adalah menginginkan suatu kebaikan, membimbing, memimpin kepada orang lain untuk kebaikan ada padanya. Kenapakah disebutkan agama itu nasihat? Kerana nasihat adalah merupakan unsur penting dalam agama. Sebagaimana Nabi SAW menyebut dalam hadis yang lain, kata Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Bukanlah keseluruhan haji itu cuma Arafah. Tetapi kalaulah Arafah, wukuf di Arafah tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Begitulah seandainya seorang itu beragama dan meninggalkan nasihat, maka banyak kebaikan agama ini hilang daripadanya. Kalaulah agama tidak dijalankan nasihat, maka agama tidak akan tersebar dan tidak akan menjadi kebaikan yang berpanjangan kepada manusia. Maka Nabi SAW menyebutkan kepada kita, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kita pergi pula kepada makna teks kepada hadis ini. Apakah perkataan maksud daripada perkataan nasihat? Nasihat diambil daripada perkataan nasaha. Nasaha artinya ay sofaha, iaitu tapisan atau disebut sebagai tapisan atau pembersihan. Ay nasaha ay khalasa, sesuatu yang bersih, ikhlas, yang suci, yang tulus. Dengan makna seseorang ini dianggap nasihat andai dia menyatakan kata-kata yang tulus kepada seorang untuk kebaikan orang itu, tanpa sebarang kepentingan. Maka nasihat adalah artinya ketulusan, kebersihan, kejernihan. Maka sebab itulah hadis itu datang selepas itu dengan menyebutkan qulna liman, wahai Rasulullah, untuk siapakah nasihat ini ditujukan, ketulusan ini dipamerkan? Lalu disebutkan lillahi, artinya tuluskan agamamu, keimananmu, kepercayaanmu, pengibadatanmu lillah, kepada Allah dan kerana Allah. Boleh juga kalau kita nak kaitkan dengan nasihat yang di awal tadi, artinya nasihatlah itu kerana Allah. Kemudian Nabi kata wali kitabihi, dan nasihat itu kepada kitabnya, artinya kepada Quran. Apakah maksud nasihat pula kepada Quran? Artinya adalah beriman dengan Quran, berpegang teguh dengan kuat dengan Quran, bacalah Quran, tadabburlah makna Quran, dan berusahalah mengamalkan segala isi kandungan Quran. Dan jadikanlah Quran itu sebagai pegangan yang terkuat di dalam hidup. Sebagaimana firman Allah, Ya Yahya khudhil kitab biquwah. Wahai Yahya, peganglah kitab ini dengan kuat. Hadirin kaum muslimin yang dikasihi sekalian, Quran pertama, ketulusan tauhid kepada Allah tanpa mensyirikkannya, mentashbihkannya, mentajsimkannya. Dan nasihat kepada kitab Allah, iaitu berpegang teguh dengan kitab Allah, berpegang teguh dengan Quran, mengamalkan isi kandungannya, tadabbur maknanya, kerana ia merupakan tali yang terkukuh. Sebagaimana sabda Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, huwa hablullahil matin, ianya merupakan tali Allah yang amat kukuh. Kemudian sahabat Nabi SAW menyebutkan lagi, wali rasulihi, nasihat itu adalah bagi Rasul, artinya menuluskan keimananmu dengan Rasul yang kamu imani, percaya kepadanya, beriman dengan Rasul, cinta kepada Rasul dengan tulus, dan menjaga segala adab zahir dan batin kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu nasihat kepada Rasul. Dan nasihat wali a'immatil muslimin, nasihat kepada pemimpin-pemimpin umat Islam. Artinya setiap manusia, setiap orang boleh memberikan satu nasihat, satu teguran, satu kata-kata, satu ucapan, satu pesanan kepada orang yang memiliki dan memegang urusan umat Islam, agar baiknya pemimpin, baiknya pemerintah, maka akan baiklah rakyat. Maka dengan itu Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Musa AS untuk bertemu dengan Fir'aun. Dan Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَى. Wahai Musa dan Harun, pergilah bertemu dengan Fir'aun, cakapkanlah kepadanya dengan kata-kata yang dia boleh mengambil peringatan daripadanya, insyaAllah. Jadi nasihat diberikan dengan tujuan
kata-kata itu untuk kebaikan orang yang diberikan nasihat. Dan nasihat memiliki etika, adab yang perlu dipelihara dan dijaga. Yang seterusnya adalah wa'amatihim, dan nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Artinya, jadilah seorang muslim dan mukmin yang kita menginginkan kebaikan kepada seluruh kaum muslimin. Kita melihat anak-anak kecil, kita nasihatkan dia tentang kepentingannya ketika kecil, belajar, mengambil pengalaman, begitu. Berjumpa dengan seorang pelajar, kita berikan nasihat atas pengalaman yang kita ada. Kita jumpa orang yang sebaya dengan kita nasihatkan dia untuk berada teguh dalam jalan Allah, untuk berada teguh dalam ketaatan kepada Allah. Kita bertemu dengan anak perempuan, kita nasihatkan mereka untuk menjadi seorang muslimah yang afaf, yang memiliki kehormatan diri. Kita bertemu dengan sahabat kita dan seluruh kaum muslimin. Hidup seorang mukmin dan muslim adalah berpegang dengan firman Allah, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan besarnya nasihat ini telah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis tentang hak orang Islam terhadap orang Islam. Kata Nabi, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Sesungguhnya hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain ada 6. Satu daripada 6 itu, wa idzastansahaka fansahhu. Kalau mana-mana orang meminta nasihat kepadamu, maka nasihatkanlah ia. Wa idza ghabaka nasaha idza ghaba anhu. Dan nasihatkanlah ia ketika dia tidak ada bersama kamu. Kesimpulan kepada hadis ini adalah, iaitu kita dinasihatkan oleh Nabi SAW untuk menuluskan pegangan agama kita. Yang kedua, hiduplah sebagai seorang Muslim berusaha menginginkan kebaikan kepada semua orang. Inginkan kebaikan. Macam mana kita nak kebaikan? Kita nakkan orang lain kebaikan dengan kata-kata, nasihat, teguran, percakapan yang baik kepada seluruh kaum muslimin. InsyaAllah di atas nasihat ini Allah akan berikan kebaikan dan mengangkat darjat kita semua insya-Allah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat kepada kita semua dan menjadikan hadis ini sebagai panduan hidup kita untuk menjadi sebagai seorang nasihun amin. Kalau kita lihat dalam Quran, para nabi itu Allah Taala sebutkan sebagai nasih, penasihat. Antaranya Allah sebut wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Inni ansahu lakum, kata seorang nabi kepada kaumnya, aku nak nasihat kepada kamu. Nabi Nuh alaihi salam juga ansahu lakum, aku menasihatkan kepada kamu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah sebut wa nasahtu lakum, aku menasihatkan. Artinya seolah-olah para nabi ini turut diutuskan oleh Allah, di antara tugasan besar mereka adalah nasihat kepada kaumnya. Cakap, ajak, pimpin untuk kebaikan mereka. Jadi mudah-mudahan itu juga menjadi sifat kita kepada seluruh umat, kepada seluruh manusia. Kita inginkan kebaikan kepada seluruh umat, maka dengan inilah Islam dan agama akan terus kukuh di atas muka bumi, dengan saling nasihat menasihati, pesan memesan kepada seluruh umat manusia. Berdasarkan Al-Quranul Karim, kita dapat melihat bahawa di antara tugasan perutusan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah mereka itu memberikan nasihat. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum. Aku menyampaikan risalah daripada Tuhan kepada kamu dan aku nasihatkan kamu. Begitulah juga kata-kata Nabi Allah Hud alaihi salam kepada kaumnya. Kata beliau kepada kaumnya, wa ana lakum nasihun amin. Wahai kaumku, aku ni untuk kamu tak ada kepentingan. Nasihun amin, hanya sekadar menjadi penasihat yang jujur dan amanah untuk kamu. Itu je daripada Allah. Begitulah nabi-nabi yang lain seperti Nabi Syuaib dan lain yang menyatakan wa nasahtu lakum. Dan aku ini untuk kalian sebagai menasihati kalian sahaja. Jadi wahai seluruh kaum, terimalah nasihatku. Seolah-olah para nabi dan rasul diutuskan oleh Allah, menjadi core perutusan itu adalah nasihat. Maka oleh itu hadirin semua, saya menyuruh kepada diri saya dan kita semua, kepada seluruh kaum muslimin, jangan berhenti memberikan nasihat. Terkadang kita rasa, ustaz saya ni bukan baik sangat nak nasihat orang. Pertama, bila kita tahu kata-kata kita itu boleh memberikan kebaikan kepada seseorang, cakaplah. Kerana mungkin kita tidak melaksanakan itu kerana kelemahan kita, tetapi dia boleh melaksanakan dengan kekuatan dia. Maka kita mendapat pahala ganjaran daripadanya. Adapun yang kedua, seandainya ada orang datang meminta nasihat kepada kita,
maka mesti kepada seorang Muslim memberikan nasihat apa yang dia mampu. Sebagai contoh, seorang anak muda mungkin yang baru nak berhijrah datang kepada kita. Dia pun kata, abang, saya ni baru nak jadi baik, boleh tak kalau nasihatkan saya apa-apa? Nasihatkan saya apa-apa. Kita tak boleh kata, saya pun jahat juga, jangan macam tu. Kita katakan ke dia, kalau nak berhijrah, boleh carilah environment yang baik, sahabat-sahabat yang baik ke, rajin ke masjid ke. Cakap je apa yang kita boleh. Kerana saat orang meminta nasihat, kemungkinan dia menginginkan satu kata-kata yang melepaskan kesempitan jiwanya. Maka mungkin dengan kalimah yang baik kita ungkapkan, ajak beristighfar, sembahyang, jaga masjid dan sebagainya, dapat menjadikan segala ikatan dalam dirinya terbuka. Kita tahu. Jadi Nabi kata apa? Wa idza stansahaka fansahhu. Kata Nabi, kalau ada orang meminta nasihat kepadamu, berikan nasihat kepadanya. Okey? Dia bukan jenis kita cakap lebih-lebih. Bukan, maksud nasihat ni kita nakkan kebaikan kepada orang itu dengan nasihat tadi. Bila sebut nasihat, dia bukan tegur marah-marah. Dia bukan cakap maki, bukan menjatuhkan orang. Nasihat menginginkan kebaikan kepada orang, mestilah dengan cara yang baik, dengan inginkan kebaikan itu sampai kepadanya, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan tugasan para nabi yang besar ini, kita semua menjadi seorang penasihat yang baik dalam agama kita, dan nasihat yang kita sampaikan akan melestarikan keutuhan agama ini relevan dari satu zaman ke satu zaman, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.